Assalamualaikum, bersama lagi kita di dalam kelas Mr. Awesome. Oh my BM. Adik-adik apa khabar hari ini? Baik. Oh, hebat. Okey, jadi bagi adik-adik yang baru nak menyertai kelas Mr. O, sila subscribe channel Mr. Awesome di YouTube channel. Okey, ataupun adik-adik boleh follow page Pakar Pembelajaran Anak-anak. Okey, siapa dah ready untuk belajar? Saya. Okey, bagus. Mari kita mulakan sekarang. Okey, siapa tahu kata nama khas? Siapa pernah dengar kata nama khas? Okey, mari Mr. O terangkan. Kata nama khas, ya. Kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Kata nama ni untuk kita sebut benda yang ada nyawa dengan benda yang tak ada nyawa. Okey. Sekejap ya. Perkataan kata nama khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Okay. Huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar. Huruf pertama ya yang gunakan nama khas ni mestilah digunakan huruf besar. Okey, tak kira ayat dia di tengah ke, di tepi ke, ya. Tapi kalau dia adalah kata nama khas, huruf pertama dia mesti huruf besar. Okey, contoh Auni nak tulis nama dekat dalam buku. Okey. Contohnya, pada suatu hari Auni pergi ke kedai. Okey. Pada suatu hari Auni tu mesti digunakan huruf besar. Auni. Sebab itu adalah kata nama khas. Okey, lihat contoh-contoh berikut. Okey, kalau orang orang contoh dia Puan Chong, Cikgu Mubarak, Cik Lee. Okey. Ayat contoh dia, Cikgu Mubarak ialah guru kelas saya. Tengok. Mubarak tu kan M tu huruf besar walaupun dia ayat nombor 2. Okey. Binatang ya. Sang kancil, si comel, si putih, katak. Ni sang katak. Okey. Ayat dia, ayat contoh dia, sang katak gembira tinggal di tepi kolam itu. Katak ni adalah kata nama khas. Jadi sang katak. Okey, kalau katak saja dia bukan kata nama khas, tapi kita gunakan dia sang katak untuk mewakili katak tersebut. Okey. Okey, kalau untuk benda, okey, contoh Sony. Sony ni jenama. Proton Waja, Toyota, Dell, Apple. Okey, contoh ayat dia, ayah telah membeli sebuah komputer yang berjenama Dell. Macam jenama sesuatu barang, okey. Macam telefon. Telefon apa Auni tahu? Samsung. Tahu Samsung? Samsung tu jenama. Okey, Syasha tahu apa? Huawei. Itu adalah jenama. Itu adalah kata nama khas. Jadi dia kena huruf besar. Irfan tahu apa? Oppo. Betul, pandai. Okey. Kalau untuk tempat, ya, contoh dia Ipoh, Dewan Budaya, Taman Jaya, Jasko. Okey, nama tempat. Macam Kuala Lumpur, macam Pahang, macam kita duduk kat sini, Taman Setia Jasa. Tu nama tempat. Okey, contoh ayat dia, kami sekeluarga tinggal di Ipoh. Siapa nak tengok video? Abang. Okey, mari kita tengok video ni. Tak boleh. Kuat. Tadi aku. Sekejap. Dia ada music dekat sini.
Okey, tak apa. Kita mainkan video tu semula nanti. Okey. Kata nama khas ya. Kata nama khas digunakan untuk benda hidup dan benda tidak hidup. Antaranya seperti yang berikut. Manusia, binatang, tempat, bangunan, judul buku, benda. Okey. Jadual berikut menunjukkan contoh kata nama khas. Okey. Macam ni manusia Okey, Zarina, Meling dan Subramaniam. Okey. Cuba adik-adik bagi satu kata nama khas pada Mr. O. Okey, Auni dulu. Auni ada kawan tak? Nama kawan siapa? Hani. Ha? Hani. Hani tu kata nama khas. Ayla ada kawan tak? Siapa nama kawan? Syuhada. Syuhada tu kata nama khas. Syasha, bagi satu kata nama khas. Amara. Amara pun kata nama khas. Ifan ada cikgu? Ifan ada cikgu? Siapa nama cikgu? Miss Yaya. Miss Yaya tu adalah kata nama khas. Okey. Contoh untuk binatang. Jalak untuk ayam, tompok untuk kucing. Kucing awak ni nama siapa? Onik. Onik. Onik itu kata nama khas. Kucing Ayla ada? Tak ada. Kucing Syasha ada? Nama apa kucing Syasha? Tak tahu. Okey, kucing Ifan nama apa? Kucing Ifan nama apa? Milo. Milo. Okey, kalau nama tempat, okey contoh Muar ya untuk daerah, Seremban untuk bandar, Jepun untuk negara. Okey, cuba bagi satu nama tempat. Bandar. Bandar apa? Nama bandar. Temerloh. Tu nama bandar. Tu adalah nama khas. Syasha cuba bagi satu nama tempat. Rumah. Rumah bukan kata nama khas. Kecuali rumah tu ada nama. Contohnya Teratak Bonda. Itu kata nama khas. Ataupun Rumah Syasha. Itu kata nama khas. Okey, abang cuba bagi satu nama tempat. Korea. Korea, betul. Pandai abang. Okey, untuk bangunan, contoh Pudu Raya. Ya, Pudu Raya ialah perhentian bas dan teksi. Okey, Menara Tun Razak untuk pejabat. Okey, contoh kalau untuk bangunan apa? Abang. Ya. Bangunan Tesco. Tesco, pandai abang. Syasha. Pejabat daerah. Tu tempat siapa tu? Tempat mama kerja. Okey, awak ni bangunan? Tahu tak nama bangunan? Tahu tak nama bangunan? Biasa mama shopping kat mana? TF. Giant. Tu nama bangunan. Okey, kalau judul buku. Keluarga yang untuk majalah, Rentong untuk novel, Kamus Dewan untuk buku. Okey, kalau untuk benda, Proton Perdana untuk kereta, Pilot untuk pen, Seiko untuk jam. Okey, cuba bagi satu nama benda. Mama bawa kereta apa? Wira. Betul, Wira adalah nama khas untuk benda. Okey. Syasha. Grand Livina. Betul. Itu adalah kata nama khas untuk benda. Irfan.
Wildfire, betul. Okey. Contoh ayat-ayat yang menggunakan kata nama khas diwarnakan biru. Okey, tengok kat sini. Okey, untuk manusia Puan Aminah merupakan isteri kepada Encik Razali. Nampak tak? Puan Aminah dengan Encik Razali ni adalah kata nama khas. Jadi dekat mana pun ayat ni berada, dia mesti gunakan huruf besar dekat awal dia. Okey, tengok ni. Nampak huruf dia huruf besar, betul tak? Nampak huruf besar. Walaupun dia dekat tengah ayat. Okey, benda Pada waktu pagi, kami minum secawan Nescafe panas dan semangkuk bijirin cornflake. Tengok ni. Nescafe. Ni adalah kata nama khas bagi benda, Dia jenama. Okey, sama juga bijirin cornflake. Cornflake ni adalah kata nama khas untuk benda sebab dia adalah jenama. Pandai. Itu kata nama khas. Okey, kalau untuk bangunan, Menara Berkembar Petronas adalah bangunan tertinggi di Malaysia. Menara Berkembar Petronas tu adalah kata nama khas untuk bangunan. Malaysia ni adalah kata nama khas untuk tempat. Okey, binatang. Sang kancil telah menipu Pak Belang tentang tali pinggang Nabi Sulaiman. Okey, sang kancil ni adalah kata nama khas untuk binatang. Okey, Pak Belang ni, kata nama khas untuk binatang, dia mewakili Pak Belang, apa Pak Belang? Harimau. Okey. Nabi Sulaiman. Okey, Nabi Sulaiman bukan kata nama khas untuk binatang. Nabi Sulaiman adalah kata nama khas untuk manusia. Okey, dan kalau tempat, ibu suka berkelah di Teluk Batik dan Pulau Pangkor. Teluk Batik ni adalah kata nama khas untuk tempat dan Pulau Pangkor ni pun sama juga. Okey, faham tak? Okey. Apa kata kita teruskan lagi? Okey. Banyak nota dia. Nak bagi adik-adik faham. Okey, perbandingan kata nama am dan kata nama khas. Okey, jadual berikut menunjukkan perbandingan di antara kata nama am dan kata nama khas. Okey, tengok kegunaan kata nama am. Okey, ni kata nama khas untuk orang Okey, kata nama am untuk orang. Doktor, kerani, guru. Okey, kalau kata nama khas doktor mesti dia ada benda yang khaskan dia. Macam ni, Effendi. Nampak nama orang. Okay, jadi doktor ni kena huruf besar, Effendi ni pun kena huruf besar. Okey, Puan Zainun. Puan ni kena huruf besar, Zainun pun kena huruf besar. Okey, huruf di awal dia. Cikgu Azmi. Cikgu ni kena huruf besar, Azmi pun kena huruf besar. Okey, kalau untuk binatang. Okey. Kata nama am dia adalah ni apa ni? Kucing. Okey, ni apa? Lembu. Ni apa? Ayam. Okey. Kalau kata nama khas dia, okey, ni apa? Si tompok untuk pandai. Okey. Kalau lembu sapi untuk lembu lah. Okey. Kalau ayam Belanda untuk ayam lah. Okey, kata nama khas. Okey. Okey, kalau untuk benda. Okey, kereta, buku, bangunan. Okey, ini adalah kata nama am. Okey. Kalau Proton Saga kata nama am ke kata nama khas? Kata nama khas. Pandai. Kalau bahasa Melayu kata nama am ke kata nama khas? Kata nama am. Kata nama khas. Kalau bangunan tabung haji kata nama am ke kata nama khas? Khas. Pandai. Okey, kalau tempat, negeri, bandar, kampung, ni kata nama am ke kata nama khas? Kata nama am, sayang. Okey, kalau Selangor, Shah Alam, Kampung Padang Jawa, ni kata nama am ke kata nama khas? Kata nama khas. Sebab
dia mewakili tempat. Okey. Kalau tumbuhan, okey. Pisang, cili, limau. Kata nama am ke kata nama khas? Khas. Kata nama am. Sebab dia hanya benda je. Dia tak mewakili apa-apa. Okey. Kalau pisang emas, cili padi, limau kasturi, kata nama am ke kata nama khas? Khas. Sebab Dia ada tu. dia kata nama khas untuk tumbuhan. Okey, nota penting. Kata nama am tidak perlu huruf besar di hadapan perkataan kecuali pada awal ayat. Okey, kalau kata am, okey. Kata nama am ni, kalau dia dekat depan ayat, huruf dia, depan dia mesti huruf besar. Tapi kalau dia ayat nombor 2, depan dia tidak perlu gunakan huruf besar. Okey, faham tak? Faham. Okey, apa kata kita jawab kuis? Siapa nak jawab kuis? Kuisis. Ya, okey. Mari kita uji pemahaman adik-adik. Okey, ni gambar apa? Baju. Okey, pandai. Okey, tengok ya. Soalan berikut mengandungi kesalahan huruf. Pilih jawapan yang betul untuk kata nama khas yang digariskan. Okey. Dekat baju ni ada tulis apa? Okey, Run DMC. Okey. Ni Adidas. Okey. Okey, ayat dia, ibu membeli baju jenama Adidas dan menghadiahkan kepada ayah. Okey, jawapan dia A, Adidas tapi huruf kecil, B, Adidas tapi huruf besar. B. Okey, kenapa? Sebab dia huruf besar. Okey, sebab Adidas ni adalah jenama. Dia adalah kata nama pandai. Okey, mari kita jawab. Betul. Bagus. Pandai Auni. Okey, mari kita terus ke soalan seterusnya. Okey, cuba tengok ni gambar apa? Gambar orang. Gambar Pak Mustafa. Okey, gambar ada seorang pakcik tua. Okey, tengok ya. Soalan berikut mengandungi kesalahan huruf. Pilih jawapan yang betul untuk kata nama khas yang digariskan. Okey, Pak Mustafa tidak terbuat kerja yang berat itu. Pak Mustafa tidak terbuat kerja yang berat itu. Okey, jawapan dia A. Okey, Pak ni P kecil, M besar ataupun B. Pak P besar, Mustafa besar. 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 Betul. Sebab dia adalah kata nama Khas. pandai. Mari kita semak jawapan. Pandai. Betul lah. Okey. Mari kita teruskan ke soalan seterusnya. Okey. Ni mesti otakkan balik semula. Pak Mustafa ni dia adalah kata nama khas. Jadi Pak ni kena huruf besar, Mustafa ni pun kena huruf besar. Huruf di depan dia. Okey. Cuba tengok. Okey ni, tunggu ya. Tak ada gambar. Sekejap. Dia tak ada gambar lah. Okey, soalan berikut mengandungi kesalahan huruf. Pilih jawapan yang betul untuk kata nama khas yang digariskan. Baru keluar. Wah, ni gambar apa ni? Duit. Gambar duit. Siapa suka duit? Angkat tangan. Saya. Wah, bagus. Ni dekat-dekat nak raya. Siapa nak duit raya? Saya. Okey, tengok dekat sini ya soalan dia. Permohonan itu akan diuruskan oleh Jabatan Keuangan. Permohonan itu akan diuruskan oleh Jabatan Keuangan. A, jabatan ni J huruf besar, K huruf kecil, ataupun B, jabatan ni huruf besar, K ni huruf besar. B. Okey, sebab apa jawab B? Boleh kata nama khas kan? Khas. Pandai. Mari kita semak jawapan. Betul. Pandailah adik-adik ni. Okey. Nak habis kelas ke nak teruskan lagi kelas kita? Teruskan lagi.
Teruskan. Okey. Good. Syasha nak habiskan dah? Okey. Cuba lihat. Ni gambar apa? Ni gambar dia macam arca tau. Okey. Soalan berikut mengandungi kesalahan huruf. Okey. Pilih jawapan yang betul untuk kata nama khas yang digariskan. Okey. Barangan seramik yang bermutu tinggi itu adalah hasil ciptaan Encik Samsul. Okey, cuba tengok jawapan dia. A, Encik huruf besar, Samsul huruf besar. B, Encik huruf besar, Samsul huruf kecil. Mana jawapan yang betul? B. B. Okey, kenapa jawab B? Sebab dia khas. Okey, kalau khas, E huruf besar, S huruf kecil ke? E huruf besar, S huruf besar. Okey. Jawapan dia A. Kata nama khas. Sebab dia kata nama khas. Tapi tak apa, Auni jawab B tadi. Okey, kita cuba kalau jawab B. Apa jadi kalau kita jawab B? Boleh? Boleh? Okey. Kita semak jawapan. Itulah yang terjadi. Dia salah. Okey, sebab apa? Auni jangan risau. Auni walaupun Auni buat salah, tapi bila Mr. O betulkan, Auni akan ingat. Okey. Okey, kalau kata nama khas, Encik huruf besar, Samsul ni mesti huruf besar macam ni. Faham tak? Okey, good. Mari kita teruskan ke soalan seterusnya. Cuba tengok ni gambar apa ni? Doraemon. Okey, siapa suka cerita Doraemon? Bagus. Okey. Isi tempat kosong dengan kata nama khas yang paling sesuai. Daniel suka menonton rancangan kartun. Okey, tempat kosong. Okey, jawapan dia A, Doraemon. B, Doraemon. Tapi huruf dia? Okey, A, D huruf besar. B, D huruf kecil. Mana satu? D huruf besar. D huruf besar. Sebab apa? Kata mahas. Sebab dia kata khas. Kata nama khas. Okey, mari kita semak jawapan. Pandai. Doraemon ni adalah kata nama khas. Okey, mari kita teruskan ke soalan seterusnya. Okey, ni gambar apa ni? Cikgu sedang buat apa? Mengajar murid-murid. Pandai. Sama macam kita lah kan? Okey, isi tempat kosong dengan kata nama khas yang paling sesuai. Okey, tempat kosong sedang mengajar murid tahun 1. Okey, A, Peguam Lee. B, Cikgu Eng. Apa jawapan dia? Cikgu Eng. Kenapa Syasha jawab A? A ni Peguam Lee. Kenapa Syasha jawab A? Sebab cikgu tu bukan yang peguam. Okey, jawapan Auni? B. Sebab apa? Sebab dia khas. Sebab dia kata nama khas. Lepas tu siapa yang mengajar? Peguam ke cikgu? Cikgu. Mestilah cikgu. Okey, mari kita semak jawapan. Betul. Pandai. Okey, mari kita teruskan ke soalan seterusnya. Okey, ni gambar apa? Gambar murid-murid. Gambar murid-murid. Okey. Tengok ya. Isi tempat kosong dengan kata nama khas yang paling sesuai. Okey. Mei-Ling bersekolah di A. Zoo Negara. B. SJK. C. Samcai. Apa jawapan dia? Zoo Negara. Mei-Ling bersekolah di Zoo Negara ke SJKC? SJKC. Okey, betul. SJKC. Betul. Bukan Zoo Negara. Bukan. Okey. Kalau Mei-Ling bersekolah di... Okey, SJKC ni tahu tak apa? Tak tahu. Okey, SJKC ni sekolah jenis kebangsaan Cina. Jadi Mei-Ling ni dia Melayu ke Cina? Melayu. Mei-Ling. Cina. Jadi dia bersekolah di Cina. Sekolah Cina. Okey, jawapan dia? Semua tu Cina. Jawapan dia Zoo Negara ke SJKC? SJKC. Pandai. Mari kita semak jawapan. Pandai. Betul.
Okey. Mari kita teruskan ke soalan seterusnya. Ni apa ni? Balik kasut. Okey, orang tengah ikat tali kasut. Okey. Isi tempat kosong dengan kata nama khas yang paling sesuai. Okey. Nike, Toshiba, ya. Ayah memakai kasut berjenama, okey, tempat kosong. A, Nike, B, Panasonic. Panasonic. Ni kasut, Nike. ni kasut apa ni? Nike. Ya. Oh, kenapa Auni kata Nike? Auni kenal lambang ni? Tak ada tulis. Betul tak? Nike. Nike. Betul? Yakin? Yakin tak? Tak yakin? Cuba fikir. Kalau kasut ni dia jenama Nike ke Panasonic? Panasonic. Betul? Syasha jawab Panasonic juga. Okey, mari Mr. O semak jawapan adik-adik. Oh, salah. Okey, kalau kasut ni, okey, lambang macam ni, dia adalah jenama Nike. Kena yakin lain kali. Okey. Mula-mula tadi dah jawab betul dah. Mr. O saja je cong. Okey, mari kita jawab soalan seterusnya. Okey, tengok ni apa ni? Gambar kereta dengan rumah. Okey, ni gambar kawasan kejiranan. Okey, tengok ya soalan dia. Isi tempat kosong dengan kata nama khas yang paling sesuai. Okey, Taman On Jaafar. Okey, berita harian. Puan Sarina tinggal di tempat kosong. Okey, A, Taman On Jaafar. berita harian. B, Taman On Jaafar. Taman On Jaafar. Ya, sebab apa? Sebab dia taman. Sebab dia dekat rumah, bukan tengok TV. Okey, sebab Puan Sarina tinggal di, betul tak? Taman On Jaafar. Betul? Yakin tak? Yakin? Mari kita semak jawapan kita. Puan tinggal di berita harian. Mari kita semak. Betul! Pandai! Okey, siapa nak belajar lagi? Saya. Ada yang nak belajar lagi. Mari kita teruskan. Oh, dah habis dah kelas kita. Okey. Seronok tak kelas kita hari ni? Okey, bagi adik-adik yang baru menyertai kelas kita, jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Awesome supaya tak terlepas kelas-kelas lepas ni. Okey. Kalau tak ada YouTube, tak reti nak buka, ada Facebook, boleh follow, like page Pakar Pembelajaran Anak-anak. Okey, untuk bersama-sama kelas kita. Okey, terima kasih. Bye.